Macam mana ni, Pian? Betul ke Cacik dah hack network Mas Mana? Betul. Dia dah dapat kawal sebahagian dari drone Max Mana. Mara, kenapa drone kau tak terkesan sekali lepas Cacik hack network macam mana? Encik Aman dah linkkan drone ni terus pada suit aku. Bukan melalui network Mas Mana. Hai, aku tak faham. Hai, tak faham apanya. Cacik tu kan memang boleh hack robot dan komputer. Bukan itulah. Aku tak faham kenapa Mara yang dipilih jadi Mas Mana. Ish, itu yang kau risaukan sekarang? Iyalah, kita yang selama ni tangkap robot-robot tu semua. Sampai kita jadi popular. Apa sal pula pilih dia? Ish, kau ni, Mas Mana baru bukan dipilih sebab popular, tapi sebab sikap keberanian dan tanggungjawab. Memang Mara lah yang paling layak. Apa-apa pun kita kena bekerjasama untuk kalahkan Cacik dan hentikan rancangan dia. Leh, dia tu cacing je kot. Kita orang dah pernah kalahkan dia. Kita tak boleh terlalu yakin. Mengikut sini, Cacik dah dapat kawal seluruh lab Max Mana. Tentu dia tengah buat sesuatu yang bahaya. Hai korang! Aku dah bawa barang-barang yang kau minta tu. Percayalah, Dip. Nanti dulu. Dip, aku ada satu benda nak cerita dekat kau ni. Ayuh, ada apa? Aku dah tahu identiti sebenar Mas Mana baru tu. Kalau kau belanja aku karipap, aku bagi tahu kau. Oh, Mas Mana baru tu Mara, kan? Apa? Yan! Jangan padang aku. Aku tak bagi tahu Deep pun. Dah tu, macam mana dia boleh tahu? Come on lah guys, benda senang je tu. Mas Mana baru ni pandai memanah. Mara pun juara memanah sekolah. Mas Mana ni pakai hoodie. Cuba kau tengok Mara pakai apa? Pakai hoodie. Siap ada desain batik lagi. Kerusi roda pun dah tukar baru. Lagi canggih. Aduh, betul lah. Kenapalah aku tak perasan? Sudahlah tu. Barang-barang yang kau suruh aku bawa ni nak buat apa? Tunggu dan lihat je. Siap! Mechabot, mechanize! Baik! Mecha Superbike! Wow! Lagi laju aku macam ni! Kan? Jom Mara, kita ke Menara Desta. Jom. Wah, coolnya. Wah, ini bukan Mas Mana, tapi Mas Mana. Aku pun baru lepas mechanize kot. Tak ada orang puji pun. Hey, kita orang dah selalu tengok kau mechanize lah. Dah tak heran dah pun. Okey. Aku akan ambil kau orang dari sini. Selamat berjaya. Baik, ya. Tim Mecha Mantu dan Max Mara bergerak. Amato. Aku dah buka pintu kecemasan Menara Desta. Kau boleh masuk dari situ. Percayalah. Terima kasih, Pian. Weh, korang! Tengok tu! Mana korang nak pergi tu, ha? Drone! Jaga-jaga, aku! Tak ada masalah.